Kita tunggu sampai 15 hingga 20 minit. Dan kita nak sapu lagi, ada lagi ni. Tahan ni, tahan. Okay, lepas tu kita nak sapu kat lengan-lengan kita. Hak mana? Hak celah-celah, hak tak nampak lipatan-lipatan tu kan. Sangat-sangat dikemeng lah untuk korang sapu. Ni. Celah lipatan mana-mana hak yang di kanan lah kita sapunya. Tak boleh cangkik. Kaki boleh, tangan boleh, okey? Kat mana-mana hak yang mana-mana, kat mana-mana lah. Kena sapu belakang. Kat gelak-gelak tu. Tak nampak yang nak akak-akak nak kahwin, majlis kahwin tu kan. Jadi kita tunggu sampai 15 hingga 20 minit. Si. Nanti kita nak basuh. Saya tunjuk feedback dia lepas basuh, okey? Kalau nak ni, boleh tekan beg kuning saya.